Kau tak perlu sedih, Julia. Engkau kan sepupu aku. Aku pun sepupu engkau. Lagipun, kita sebagai anak, kita mestilah berbaik kepada ibu bapa. Wah, cantiklah semua pokok-pokok ni, Mama. Tapi Julia tak pandai nak tanam pokok. Boleh tak Mama ajar? Kalau kamu nak belajar tanam pokok, nanti Mama akan ajar. Supaya kamu boleh jadi penanam yang baik. Okey, Mama. Aira, awak okey? Saya malulah. Awak cakap saya ni marah-marah comel kan? Tak ku lupa peristiwa bintang malam bercahaya. Kau Pegang tangan saya. Okey. Bertukaran kata cinta, berbicara perasaan. Oh, sweetnya. Dekapanku. Jijiknya. Hatiku rasa semuanya benar. Awak rasa nanti dah habis sekolah kita nak kahwin tak? Siapa ni? Hariku, bagiku kau yang paling sempurna. Jijiknya aku dah lari dulu. Sakit mata aku. Dekat sini ke? Ya. So, aku kena buat apa sebenarnya? So, dekat sini, awak perlu tenangkan mood dulu dan awak kena lari dulu dan menjerit sambil menenangkan diri. Okey, aku cuba. Teruskan, Julia. Awak boleh. Yeay! Aku dah berjaya! Mood aku rasanya dah tenang hari ini. Terima kasih, Aira, kerana tolong aku. Sama-sama. Alhamdulillah. Awak okey, Julia? Aku okey. Julia? Hah? Julia? Kamu ke? Siapa cik ni? Julia? Ini ibu. Kamu dah lupa ibu ke? Maaf, saya tak ada ibu macam cik ni. Tapi nak, ibu kan ibu Julia. Bisinglah. Cik ni bukan ibu saya. Aku cantiklah semua pokok-pokok ni, Mama. Tapi Julia tak pandai nak tanam pokok. Boleh tak Mama ajar? Kalau kamu nak belajar tanam pokok, nanti Mama akan ajar. Supaya kamu boleh jadi penanam yang baik. Okey, Mama. Julia! Julia! Nanti! Sorry. Makcik tu, dia tahu aku anak dia. Aku benci makcik tu. Aku benci makcik tu. Cik Ros okey?
Tak apalah Aira. Lagipun Cik Ros tak sengaja nak cakap macam tu dekat Julia. Alamak, dah hujan. Kena call Abah ni. Harap-harap dapatlah. Alamak, tak angkatlah pula. Okey, sabar. Aku kena tenang dulu. Wah, ada payung. Terima kasih. Hei makcik, kau buat apa kat sini? Lepas ni, aku nak tengok muka kau. Muka kau buruk. Tapi Julia, kamu kan tak bawa payung sebelum hujan. Jadi, kita kenalah sediakan payung sebelum hujan. Kamu ni tak kesian kepada ibu ke? Kesian? Jangan merepek lah. Aku bukan anak kau tau. Engkau tu makcik cleaner je dekat sekolah. Pergilah sana. Lagipun, abah aku tak suka tengok kau sebab kau kan dah cerai. Jadi, buat masa ni, carilah orang lain untuk kahwinkan kau. Bukan abah aku. Kita tengok nanti esok macam mana. Tunggulah engkau, Cik Ros. Aku mimpi ke ni? Okey semua, kita dah selesai. Petang ni kita akan pergi shopping. Yeay! Tak sabarnya nak pergi petang ni. Boleh aku nak cakap sesuatu? Boleh, tanyalah. Boleh tak kalau aku ajak Julia datang sekali untuk pergi ke shopping? Bukankah Julia tu sombong sangat dengan kita? Tak apalah Mika. Lagipun si Julia tak pernah pergi dengan kita untuk pergi ke shopping. Bolehlah, aku setuju. Aku pun. Boleh, aku setuju. Terima kasih ya korang kerana ajak aku pergi jalan-jalan. Bestnya dapat pergi shopping. Sama-sama. Ya, lagipun kau kan dapat pergi shopping dengan kita orang. Ya, betul kata Hana. Hei perempuan, lepas ni kalau kau dah pergi shopping, tak payah ikut-ikut orang lagi. Aku dah penat dah. Salah ke aku ikut korang? Lagipun si Aira yang ajak aku. Nye. Tahu pun. Tutup mulut kau. Mika jadi batu dah. Baguslah kalau macam tu. Dia ni tak erti diam. Dia ni suka cari gaduh dengan aku.
Julia, kamu kat sini rupanya. Maaflah, ibu terjatuh tadi. Berani kau tu pakai susu berry tu? Aku tak suka, kau tahu tak? Aku ada alergi, kau tahu tak? Lain kali jangan beli yang benda tu. Aku tak suka, kau tahu tak? Tak suka? Oh, kamu tak suka susu berry ya? Alergi ya? Anak tak guna macam kau ni. Aku dah pernah tengok muka kau. Kau faham ke tak ni? Aku bukan anak kau. Aku bukan anak kau. Julia, nanti. Bagi aku pergi dulu. Kakak okey? Kak, jangan pergi. Korang okey? Aira, apa yang dah berlaku? Kenapa dengan Julia tu? Aira, jawablah. Kenapa kau tak nak bagi tahu tadi? Diam! Bicara yang palsu. Kau jangan nak sibuk pasal Julia. Asal kau bagi tahu aku lagi? Asal kau bagi tahu aku lagi? Aku dah stres dah. Aku dah penat dah. Aku dah penat dah kau bagi tahu lagi. Terhadapmu Aira, aku... Aira! hakikatnya amat memedihkan. Kenapa dengan Aira? Hoi Amir, kejar si Aira tu. Oh, okey. Untukku kemanakah sumpah Aira, awak okey? Saya risau pasal Julia. mengikat hatimu Cik Ros. padaku. Aku gagal jadi ibunya. Aku gagal. Dikaburi dengan sekadar budi dan janji. Cik Ros nak buat apa ni? Saya nak bunuh diri. Kamu berdua berhenti dulu. Jangan ganggu saya bila saya nak bunuh diri. Ku yang berusaha mengharap kau kan setia, namun kau berpaling dan aku tersiap. Aku sedih sebab mak aku. Sebab mereka dah cerai. Setia Julia, mak kau nak bunuh diri. amat Ibu! memedihkan. Juliana Arisa, cepat datang ke sini sebelum ibu jatuh. Kalau tak, ibu kira sampai 3. 1, 2, ibu! Ibu buat apa kat sini? Yang pernah mengikat hatimu. Maafkan ibu nak. Ibu tak sengaja nak marah kamu. Tapi ibu gagal jadi ibu kamu. Kau hancurkan segala janjimu. Julia minta maaf sebab dengki pada ibu. Kau telah dikaburi dengan sekadar budi dan janji yang telah ditaburi. Maafkan Julia, ibu. Julia! Mengharap kau kan setia, namun kau berpaling. Julia! Maafkan ibu. Innalillahi wa ilaihi raji'un. Julia dah tak ada. Sumpah setia. Yang pernah mengikat hatimu padaku. Hai Amir. Hai. Hah?
peristiwa bintang malam bercahaya, kau dan aku beromansa, bertukaran kata cinta, berbicara perasaan, kau di dalam dekapanku. Mengapa sekarang kau menyesal? Hatiku rasa semuanya benar. Genggam tanganku, ucapkan sayang. Bidadariku, bagiku kau yang paling sempurna, bagai Piramli dengan Saluma. Salahkah jika kita mencoba? Jangan lupa saksikan Bintang Dari Bersinar episod 6 di YouTube channel. Akan datang.